Ada sebiji lampu yang kecil ni. Saya repeat lagi sebiji lampu yang ni sebab walaupun saiz dia kecil tapi spek dia ni padu tau. Lampu kecil macam ni memang ngam kalau korang nak standby mana-mana. Mudah untuk selit, simpan mana-mana. Kalau korang tengok bahagian sini dia ada satu skrin kecil yang ni display untuk bateri. Ada display macam ni baru mudah untuk korang tahu bila bateri nak kena cas. Lampu ni dia ada banyak mode cahaya tau. Kalau korang tekan sekali dia akan nyala terang macam ni. Tekan lagi sekali dia akan nyala malap sikit. Tekan lagi sekali dia akan nyala klik-klik macam ni. Yang ni sesuai jadikan lampu kecemasan. Dekat sini pun dia ada satu lagi cahaya. LED dia ni warna kuning macam ni. Tekan lagi sekali dia akan banyak mode macam ni. Lampu mini ni walaupun saiz kecil mudah untuk korang. Bahagian kepala dia ni korang boleh pusing-pusing macam ni tau. Boleh pusing-pusing, adjust dia punya angle. Suluh depan macam ni boleh. Suluh atas macam ni pun boleh. Memang sangat-sangat fleksibel. Kalau korang nak gantung mudah sebab dia ada besi magnet bahagian sini. Gantung dekat besi mudah je, korang tinggal tampal, taruh suluh dekat tempat yang korang buat kerja. Jadi kalau korang nak cari lampu mini yang kecil, mudah untuk simpan mana-mana, jenis rechargeable, ada display bateri, cahaya dia ni banyak mode, boleh pusing-pusing kepala, korang boleh cek lampu yang moden ni dekat link video. Walaupun saiz kecil tapi spek dia ni padu.